beras apa semua, air, susu. Tapi first time masak asam pedas ikan siakap ni. 3, 2, 1, let's go! Api bara ni. Jangan pegang saya. Ini pagi-pagi nak bersiap pergi larian dekat Lotus. Yang baju purple semua okey. Yang pakai baju purple ni semua nak pergi larian. Okey, kita dah sampai. Kita parking kat tepi jalan. Hari ni Cik Ana tak lari sebab saya sakit kaki dan sakit badan. Paksalah berjalan saja. Ni runner kita, Iqbal. Yang bunyi itu untuk larian 10 km. Ni 15 km dia lari. Kita orang bawa wagon. Boleh tak? Boleh? Kau jangan gelak. Nak macam ni kau jatuh. Janganlah. Sakit tak? Sakit. Dah tak boleh pergi jalan dah. Aduh. Dia jatuh tersembam. Jatuh. Mana? Ambil apa? Milo. Tolong slow. Milo kakak. Ambil orang ke beratur? Oh, saya mampu kau pulau. You guys are ready. Contestants, you guys are ready. Marshall, you guys are ready. Let's flag off in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita shopping kat sini pula. Shopping. Bye, I jalan dulu Ini biskut. Bag. Kena seru. Sabar. Bukan terbungkus lah. Sabar lah. Bukan terbungkus. Sabar tak? Enggak. Sabar. Bukan terbungkus. Dia orang ambil. Dia orang. Ambil kat sana. Dia
ambil banyak. Jangan tamak ya. Ambil satu-satu ya kawan-kawan. Baru 2 kilometer pak. Pagi-pagi. Snow White posing. Snow White posing. Payung. Ella Astila. Tak mau. Ni rumah saudara Cik Ana. Selalu belakang rumah dia. Aduh, Tak ada. Apa pula ni? Sama hanya kereta ni. Ni. Kita dah nak sampai dekat garisan penamat. Okey. Sambung. Toilet penuh. Kalau tu sampai. Finish. Yeay. Tanda apa ni? Tik medal. Ambil medal. Oh, nak ambil medal. Oh, Congrats. Oh, Buddhist collection. Okey, jom. Ada Buddhist collection. Dia bagi dekat saya. Oh. Apa yang tu susah korek? Tadi. Belum. Terima kasih. Oh, ya Allah, bunga ni. Apa pula? Terima kasih. Banyaknya. Betul. Sekarang nak cari member-member yang terpisah. Okey. Apa tu? Macam mana kau boleh menang? Tadi dah ambil koin. Lepas tu kita tak dengar. Lepas tu kita main baling je dah masuk. Hebatnya. Okey. Kita ajar tak sampai lagi. Anak kau tak dapat rasanya. Dah habis. Kita nak check lucky draw dengan redeem barang. Tadi event kita tak akan berjaya tanpa semua sponsor kami pada pagi ini. Dengan itu saya Okey, balik rumah kita nak masak asam pedas. Okey, kita nak masak asam pedas. Lepas balik lagi. Bahan-bahan ni saya dah buat daripada malam tadi. Bekukan. Saya dah bekukan. Lepas tu lupa pula pagi tadi nak keluarkan. So dia mestilah beku. Okey, masak sampai dia kering. Nanti dah kering, saya masukkan asam jawa, air asam jawa. Lepas tu masukkan ikan. Okay, ni dah mendidih, kita masukkan ikan. Okay, ni dah masuk. Kasih akak apa tadi yang kau buat tu? Kak nak cari ikan jenaha. Kau tak ada hari tu, aku geram. Ambil si akak 3 ekor, cukup tak? Okay.
Dah siap dah asam pedas ikan siakap. Nyam. Sedapnya. Tadi. Okey ni. Tapi kita beli donat kan. Ini yang kita dapat. Jangan ambil orang punya. Aku nak tengok ada apa. Tak boleh. Dia ni suka nak ambil orang punya. Tepi tu sama banyak tepi tu. Bukan awak Ras. Mama ask for ni adik Iwan. Ni Papa, Omel, Mami. Tapi budak ni dia nak mencuri aku punya ni. Tak payahlah. Kau ada ni tak nak. Tak boleh. Okay, sekarang kita nak unboxing. Adik unboxing satu-satu, Dek. Jajak kau punya. satu. Dalam troli. Dalam troli tu. Apa ni? Tunjuk sini. Oh, ada teh dalam dia. Oh, ada teh. Okey. Ini sedap. Ini sedap. Okey. Kau pergi sedap. Kau pergi bilik dia tak tilam. Tu sarung ada kelabu. Mana bangun. Oh, sabun. Sabun. Tak kenal ke? Siapa? This one is cream. Krim. Cream balsam. Bilik dah tadi. Okey, towel. Air. Banyak gila lah. Cukup busuk. Mandian. Cukup busuk. This one air ni. Adik nak try, Dek? Nak try? Ni wet tissue. Itu apa? Pegang dengan saya. Wet tissue. Cuba jangan jadi pegang pasal dia tekan. Tak, ni apa? Ni apa? Ni apa? Pak kaki. Siapa punya? Iban. Lah, mak ada. Kenapa mak dia tak tahu anak dia punya? Dia tak dalam beg dia lah. Ada kat rumah tu. Aku pelik dia bawa. Oh, okey. Milo. Oh, sedapnya. Chokomilk. Chokomilk. Ni. Bagi Sazalina pun macam ni. Tak boleh lutut dia sakit. Oh, banyak gila lah guys. Breeze. Adik, beras kau tak dapat ke, Dek? Tak. Okay, Jacob ni tak makan. Dia bagi Omel. Bagi Jila. Apa tu? Emas? Ni daripada saya punya tu. Mami. Ni. Oh, ini aku tak ada tadi. Tak payah ambil. Kau kan ada 3 beg. Ya. Adalah ni. Warna hijau. Apa nak warna hijau? Tak boleh. Kita nak habis. Memang ada orang tu pusing kan? Ya. Memang ada orang tu pusing. Dia tak ambil medal dulu. Dia pergi ambil semua sibuk. Ni jangan buang. Dalam dia ada teh. Yo. Nak Saparina. Yang itu dia tak bertak haram. Semua orang marah dia. Patut itu hak orang lain. Kenapa dia ambil? Bukan Cina je. Melayu pun ada yang pakai tudung purple. Dah lah aku pun tak pakai tudung purple. Dia dapat wet tissue besar. Tak ngambil. Dah lah. Tak minum Omega. Minum ke tak Omega ni? Sedap oh. Omel paling suka tu tadi. Omel bagi Omel. Kau bagilah aku kan jatuh sakit. Aku bagi dia sakit. Tak nak. Sabar. Dia bagilah aku satu kan dua. Apa tu? Dia ada 6. Apa? Tisu. Letak dulu, jangan ambil. Saparina. Sabar gajah kau sabar. Banyak kat Nur punya. Adik punya sikit lah, Dek. Ya, sebab aku dapat yang tengah. Sedapnya ni. Kau jangan sampai aku curi-curi ambil ni nanti aku dah tak tengok belakang. Jangan, ni letak sini lah, aku konon. Sebab kau ambil aku punya tadi. Papa, dia ambil mami punya. Ini. Tapi memang lah. Aduh. Medal. Kadang kau cakap ada orang tu ambil magic kan macam kita tak pernah dapat lagi tu. Macam kemaruk. Medal letak. Tu medal. Satu. Okay. Medal ni dibuka lah. Terbalik. Habis dah ke? Dah. Tak payahlah nak lagi. Ni ambil apa? Oh, ambil ni Ren. Yo, dahsyat. Banyaknya. Ini daripada satu beg kita dapat. So, ni lepas unboxing. Jana susun. So, dapatlah ni. Medal tinggal 2. Satu dah bagi ke adik. Ni hasil kami bertiga join Lotus Run. So, dapat ni dah susun. Elok-elok. Tapi banyak dah bagi juga ke adik. Ni daripada 3 beg lah. Patutnya biskut tu dapat 3 tapi dah bagi adik juga. Beras apa semua. Air, susu. Tapi ni pun ada lagi nak bagi. So sementara belum bagi, saya susun kat sini. How tadi sini kat mami. Kalau hari ni Islam tak? Ni satu
satu apartment ke satu apa dengar tahu aku masuk macam tu. Orang kata beza sejengkal lah dalam. Saya boleh berenang. Boleh dalam. Saya dah boleh berenang. Nanti kalau dapatkan yang Korea dah jadi tinggi. Harap Busha. Cepat adik. Kau ada mana? Ni pan. Ni kenapa pula ambil gambar? Aduh, yai. Alah, alah. Yo. Takutnya. Wah. Cuba gambar. Cuba pegang. Okey lah, tak ada apa-apa. Cuba kau pegang. Abang, adik takut nak pegang. Tak apa-apa lah, dia tak makan kau lah. Mati je kena. Tak ada? Cuba adik. Takut. Adik takut nak pegang mata. Macam comel gila. Dia promoting. Comel. Udah. Dia exchange. Dia ada besar kat sini. Boleh gambar kat sini korang. Ni main sini. Ipan dengan tu. Mami pun nak. Gambar atas ni pa. Kerbau bandar. Segerombolan ke rombongan daripada kampung. Ni kita balik. Ni sih. Kita jalan-jalan masuk AC. Kena ambil apa? Kaki dia besar. 12 ke? Sama. Ini yang paling latest. Dia ada Tokyo Marathon Collection. Kau nak beli? Ayolah tunjuk adik. Kau tanya. Sekarang kedai kasut tak ada lah. Bukan orang kedai kasut, dia bagi stokin. Dapat dulu betul. Dia bagi Senangnya kau pilih macam tak try-try jalan-jalan. Kalau aku Dia dah dapat AC Innova Blast. Mami Ciana jealous. Ada apa? okey thank you. Dah jom dek. Belakang. Aduh. Kau buat apa? Kau buat apa? Aran? Dalam. Tak bukan perih. Ketua rombongan. Jom. Rombongan Cik Kia. Orang Batu Pahat. Semua dah lalu. Tak ingat line apa.
Dia orang beratur dekat Coach Wanita sahaja. Dia orang kat sini lah. Tak kat sini ke? KL Monorail. Next station, Pavilion Bukit Bintang. Interchange station with KL Monorail line. Dah semua dah keluar? Echa mana Echa? Okey, dah jom. Mari semua, mari. Lintas? Tak? Dia orang ke lintas tak? Kita kena ke sana. Kena ke sana. Oh, dia orang ke sana dah? Dia orang keluar. Jadi dia orang betul lah. Oh, dia orang dekat ni? Ni apa campur. Enak. Dia orang kasi Amy kan. Loh. Komen apa? Okey, kita orang pergi. Kita pun nak lintas. We're now entering Bukit Bintang, one of the most iconic. Tak dapatlah kalau kita nak kat pavilion sana. Apalah. Ada satu cara lagi. Ha? Tak payah lalu sini, lalu ke Roten sana kurang orang. Macam mana nak pergi? Situ pun ramai orang tu? Dia memang ramai orang. Okey. Tapi bara ni. Jangan pegang saya. Dia pegang kau ke? Okey. Sana, sini. Cepat kita, ya Allah, melintah-lintah orang. Dari jauh dah. Sini ramai orang balik kampung, ramai orang lagi Elsa. Ini office ke? Lepas tu dia sempit. Okey, nak tunjuk Dila tempat tu. Situ. Dila. Tu Dila. Dah masuk tu. Itulah. Dia orang beratur situ. Tengok kan penuh tu. Kita nak pergi situ. Nak ambil gambar. Nak ambil gambar tak? Ni nak bawa dia orang ke arah pavilion. Apa? Bawa dia orang jalan ke pavilion. Tak berhenti bagi kat dia. Berhenti bagi kat dia. Okey, tu pavilion kat sana selalunya. Tapi tengok ramai. Ramai dah. Kita duduk sini je. Cari tempat duduk kat atas tangga ni boleh ke? Boleh. Jom. Mari. Boleh balik kat sini lah. Dia orang dah dapat belon lampu-lampu. Cik Ana dengan husband belikan dia orang. Ni yang lidah Marcusnya. Buka tengok. Penat ke? Buka Jen. Buka Jen nak tengok. Tak nak cakap apa. Nak air ke apa? Cakap. Mana kata siap dengan price. Nak ada tu. Dia set dia. Aduh. Ni set dia. Yang ala kat campur. Pergi mana? Pergi dengan Uncle, dengan Omel, dengan siapa tak, kat nak tak ada. Tak ada. Pergi sini. Mana? Dia nak kita sos. Dia nak datang sini kot. Budak ni nak masuk sini. Adik, kau tanya mak dia ni boleh claim ke tak, adik? Adik, tanya mak dia boleh claim tak? Boleh apa, Cah?
Dia apa Cia? RM1. Berapa ringgit? Apa tu Cia? Oh, you tahu dia macam kereta. Oh. Lantaklah bukan aku beli. Berapa ringgit ni? Ni kau nak buat apa letak kat katil? Banyak nak ke? Wak Ijam bagi kau duit. Ni. Berak ke apa? Nampak tak? Tu kat sana tu. Yang ada lampu klik-klik-klik. Tu situ lah. Gampang ke? Tak payah salam Tak payahlah. Esok jumpa. Bye-bye. Oh, esok jumpa lagi. Dia orang rumah dia. Barang dia kat rumah kita. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye nak sini. Echa. Korang sana. Aku dah pergi sana. Ni tinggal fikir seorang. Bye-bye. Kita kat sini. Ha. Kita orang pasal. Adik. Bye-bye. Bye-bye Aran. Bye. Aran, bye-bye sini. Bye-bye tu, bye-bye. Serius, macam tu je. Muka sedih dia, muka happy dia ke? Ya. Betulnya, suasana masyarakat. Kita satu stesen ke Merdeka, satu turun ke Azhar Raya. Oh, best lah macam ni. Baru macam tadi gini. Sebelum ni tak ada dah.